Pasar Siti Khadijah, mercu tanda warisan dan pusat perangan utama di Kelantan tampil dengan wajah baru selepas menjalani proses naik taraf menyeluruh. Usaha Komite dari Kerajaan Persekutuan bagi membaik pulih pasar ikonik berkenaan memberi nafas baru buat lebih 1,000 peniaga. Laporan Amirul Hafiz Rosli. Saya juga berkunjung ke Pasar Siti Khadijah, Kota Baru, Kelantan. Melihat sendiri keadaan pasar yang daif dan uzur. Dan beberapa masalah asas seperti bumbung, tandas, bekalan elektrik dan air yang terus menghimpit warga dan peniaga. Selain daripada ancaman masalah banjir. Sebab itu, saya segera mengumumkan peruntukan RM5.5 juta bagi menambah baik pasar ikonik tersebut dan mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri. 6 bulan selepas pengumuman itu dibuat, perubahan besar terhadap Pasar Siti Khadijah memberi banyak manfaat kepada peniaga. Berbanyak terima kasihlah kepada PM kita, persatuan kita, majlis pembadaran juga ambil inisiatif bagi bantuan ni. Kerajaan pusat tu terima kasihlah. Banyak perubahan yang ada lah. Dari segi kita tambah mozaik semua, dari segi tanda pun dibaiki balik. Lepas tu dinding-dinding pun dicat. Banyak tempat yang saya rasa pengunjung datang pun dia boleh ambil gambar, dia boleh tengok suasana Pasar Siti Khadijah ni dengan lebih ceria lagi lah. Kini, Pasar Siti Khadijah menawarkan ruang niaga lebih luas, sistem pencahayaan dan pengudaraan lebih baik. Begitu juga dengan tahap kebersihan dan keceriaan tandas. Dengan kemudahan tambahan seperti laluan khas untuk orang kurang upaya, kawasan rehat dan sistem saliran lebih cekap, suasana pasar menjadi lebih tersusun. Secara tidak langsung, memberi kesan positif kepada peniaga. Kita dengar pelancong-pelancong pun dah rasa minat untuk datang, apatah lagi apabila benda ni siap dan benda pun nampak baru dengan wajah barunya. Jadi peniaga dan pelancong pun telah ramai dan mengunjungi Pasar Siti Khadijah. Jadi kita satu kebanggaan dah. Tengok dah cantik lagi lah. Daripada dulu macam bersepah-sepah duduk kedai dia, sekarang macam dah mudah kita nak tengok, mudah kita nak beli barang. Kita boleh tengok barang-barang, kita boleh tengok peniaga jual-jual semua, kita boleh pilih-pilih barang. Okeylah, alhamdulillah bertambah baik. Nampak lebih menarik dan tersusun. Selepas tu dia nampak lebih menarik pengunjung lah dari segi untuk bergambar dan kita nampak pemilihan berisi barang-barang pun lebih tersusun berbanding dengan dahulu lah. Baik, dengan gabungan elemen moden dan keunikan tradisi, pasar ini dijangka terus menjadi daya tarikan utama bukan sahaja kepada penduduk tempatan tetapi juga kepada pelancong. Bukan sekadar tempat beli belah, Pasar Siti Khadijah telah beroperasi lebih 4 dekad juga menjadi pusat promosi produk tempatan, program kebudayaan serta aktiviti keusahawanan bagi memperkukuh negeri itu sebagai pusat perdagangan tradisional yang berdaya saing. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.